saya ada buat pinjaman kan. Saya dah bayar habis. Tapi dia masuk duit lagi kat saya. Lepas tu dia suruh saya bayar sepenuhnya macam tu. Dia masuk duit sikit, lepas tu dia suruh saya bayar penuh macam tu. Macam saya ni satu family dah dia dah ambil gambar apa semua, tapi tak tahu dari mana, benda bukit JPN ke apa ke. Saya tanya soalan saya agak-agak sebab apa dia buat begitu? Dia nak suruh saya pinjam lagi lah. Sebab dia adalah scammer. Tahu tak? Sebabnya dia adalah scammer. Saya bukan gangster. Saya bukan suruh ajak pergi tumbuk along tu. Saya guna law dengan kertas. So kita kena pasti, kita kena faham. Kita tak boleh bayar along bukan pasal kita tak ada duit. Ada duit pun tak boleh. Kerana adanya Seksyen 15 Akta Pemberi Pinjam. Dalam Seksyen 15 dia kata, kontrak oleh pemberi pinjam wang tak berlesen tidak boleh dibuat kuasa. Nampak tak? Very clear tu. Dia bukan metafor tu. Dia straightforward dia bagi. Dia sendiri cakap kontrak dengan pemberi pinjam wang tak berlesen tidak boleh dibuat kuasa. Bermaksud kalau ada orang suruh pergi bayar, orang tu yang tak betul ke undang-undang yang tak betul? Orang kata apalah MHO ni tak guna, kau ajar orang supaya jangan bayar hutang. Bukan aku cakap, atau dia cakap. Kontrak dengan pemberi pinjam wang tak berlesen tidak boleh dibuat kuasa. Dah kena bodoh tu, jangan kena bodoh banyak kali. Sudahlah. Pergi bayar sesuatu. Kita gunakan semua peruntukan undang-undang